Aku rasa ada yang mengikutiku tapi tiada siapa. Bunyi langkah, hanya aku dengar. Rakan tidur, tapi aku tahu bukan dia. Kadang buku bergerak sendiri. Aku tak sentuhnya. Bayang tersenyum padaku walau aku sendiri. Setiap malam, bunyi datang dari bilik sendiri. Aku terdengar sesuatu di dalam almari. Setiap malam, benda itu bergerak sendiri. Aku cuba menutup mata tapi ia tetap ada. Aku sedar, minggu ini periodku baru bermula. Mungkin itu bunyi yang aku rasa. Dan malam ini aku sedar puncanya. Yang bergerak cuma aku sendiri.